yang saya sedih kan, sebab saya konvo 25 bulan ni. Mak saya tak boleh nak pergi konvo saya. Sebab baru ni konvo saya pun ayah saya. So Farah, ada plan istimewa untuk Aziz? Okay, I call Aziz. Aziz, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Aziz dah ready ke bersiap-siap nak pergi ke USIM ni? Dah ready dah. Alhamdulillah. Awak pergi dengan siapa nanti, Aziz? Saya pergi dengan kawan saya dan kak saya dia tunggu di sana. Tunggu kat sana. Tunggu kat sana. Kalau kak seorang lagi nak ikut. Ada akak angkat nak ikut, boleh no? Ya, boleh tak ada masalah. Kita temanlah awak kat situ. Awak sidang ke berapa hari ni? Saya sidang pagi. Sidang pagi. Pukul berapa? Pukul berapa? Dia punya timing. Dia mesti ada timing kan? Dia start bermula pukul 7.30. Lepas pendaftaran pukul 7 atau 7.30 pendaftaran. Kau kena gerak sekarang. Okey, kalau macam tu saya bunga muka tak malu, saya jumpa awak kat sana. Saya apa? Aku nak buat apa? Bawa bunga. Bawa bunga. Saya jumpa, saya akan meraihkan awak. Awak jangan tak layan saya pula. Adik sebagai adik. Taklah masuk I macam minta maaf ni bukan ahli keluarga, sekali dia tak bagi masuk. I boleh mengaku you adik I cakap anak datang. Boleh tak ada masalah. Okey, Aziz, standby apa pun tahniah. Kak Farah akan sampai kat sana. Tadi ke tadi? Tak payah. Tak payah. Farah je. Macam mana ni tak sedap pula bahasa kalau cakap Farah je. Tak apa. Aziz panggil Farah pun tak apa hai. Ya, boleh. Boleh. Okey, kalau ikut hang lah je. Hang tunggu sana kat USIM, Farah sampai, okey? Okey, baik. Tahniah. Okay guys, I have to go now. Sebab dia sidang pagi. Ha. Doakan perjalanan I dipermudahkan terus sampai kat USIM. Ni lah.